أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dihormati seluruh pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Seri Ceding, seterusnya sidang jamaah muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufik yang Allah berikan ke atas kita, bersama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan tanggungjawab ataupun kewajipan yang Allah berikan ke atas kita, iaitu kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan seterusnya, alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah berikan lagi peluang, Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk terus kita istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan, ya Allah, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan tuan-tuan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita di akhirat nanti untuk kita bawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Seterusnya, alhamdulillah tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita dapat bertemu berada di menghampiri penghujung bulan
Rajab. Tuan-tuan ya, kita menghampiri penghujung bulan Rajab ya, dan insya-Allah ya pada Jumaat depan ya, bagaimana yang kita maklum, yang kita tahu ya, 27 Rajab akan sama-sama menyambut ataupun kita sama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj yang berlaku pada bulan Rajab ataupun yang biasa yang kita tahu disebut pada 27 Rajab. Maka selain pada kita berdoa kepada Allah supaya Allah berkati kita pada bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan, sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan salah satu peristiwa yang berlaku ialah berkaitan tentang Isra dan Mi'raj ya, dan yang paling penting ialah tentang kefarduan. Ya, Allah memfardukan ke atas kita semua orang Islam ya, iaitu melaksanakan salat fardu, yang mana asalnya 50 waktu hinggalah dikurangkan sehinggalah menjadi 5 waktu sahaja. Tetapi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah amat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kalau Imam Muta'awli Sya'rahi rahimahullahu ta'ala dalam ceramah-ceramah dia, ni bahasa pasar Mesir tuan-tuan. Limaza ya. Jadi untuk apa? Ya, bahasa pasar amninya untuk apa? Ya. Kalau bahasa standardnya kerana apa? Limaza. Kerana apa? Kenapa? Ya, kenapa Allah sayang ya kepada kita? Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan Nabi Allah sayang pada umat Nabi? 5 waktu kita solat pahalanya sama juga dengan apa? Sama dengan menyamai yusawi. Yusawi disebut dalam hadis kan? Yusawi sama macam kita salat 50 waktu. Kita salat 5 waktu je, tapi dapat pahalanya berapa? 50 waktu. Allah. Betapa besarnya ya Allah berikan ganjaran pahala kepada kita. Lepas tu plus pula, campur pula dengan kita salat apa? Berjamaah. Allah lagilah berkali ganda Allah berikan kita pahala. Oleh itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak Allah berikan. Sebab Rasulullah SAW ya, daripada disebut apabila ditanya, kenapa wahai Rasulullah, sahabat-sahabat tanya, kenapa kamu melakukan demikian? Maksud yang melakukan demikian tuan-tuan, Nabi beribadah hinggalah Nabi apa? Kakinya, tumitnya apa? Bengkak. Ya, bengkak tumitnya. Ya, bengkak kakinya. Maka bila ditanya kenapa ya Rasulullah kamu lakukan begitu, sedangkan Allah telah apa? Qad ghafarallahu zambuka. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu wahai Rasulullah, ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Sama ada dosa yang telah lalu dan yang akan datang untuk Rasulullah. Para sahabat tanya, kenapa wahai Rasulullah? Sayyidatina Aisyah pun tanya, kenapa wahai suamiku? Kamu beribadah sampai kaki tumit kamu bengkak dan sebagainya. Ya, sedangkan Allah dah ampunkan dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Apa jawapan Rasulullah SAW? Nabi jawab apa tuan-tuan? Satu je Nabi jawab. Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Maka tuan-tuan, cara kita bersyukur dengan Allah iaitu dengan apa? Dengan kita pertingkatkan amal ibadah kita. Tapi tak adalah kita bengkak kaki, ada bengkak kaki tuan-tuan.
Solat bengkak kaki tak ada. Ada tak ada? Bengkak muka, bengkak apa ni, bengkak apa matanya tak ada. Tak ada sampai tahap begitu, kita tak ada tuan-tuan ya. Kita bengkak kaki pun paling kurang sebab apa? Gaut. Salah makan. Ataupun kena apa, kalau main-main ni jalan ke silap ke, mungkin ya terseliur ke kan. Mungkinlah tuan-tuan ya. Kena tackle ke kalau main futsal, main bola ke apa kan. Itu paling kurang lah. Tak ada. Kenapa berkaki gaut bengkak ni? Malam tadi banyak ibadah lah. Tuan-tuan ya, kita semua gaut makan juga bengkak gaut. Itulah tuan-tuan ya. Maka terus kita mensyukuri dengan melaksanakan perintah Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang mati Allah. Pada malam ni tuan-tuan, kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab Fiqh Al-Manhaj. Iaitu membicarakan tentang bab jinayah. Maka pada kuliah yang lepas tuan-tuan kita bincang bab serangan. Serangan yang dilakukan. Jadi kalau kita orang Islam diserang, maka kita wajib menyerang semula. Kalau kita diseranglah. Tuan-tuan bila kita dizalimi dan sebagainya. Hukum serangan seperti mana yang dinyatakan tadi, dalil bagi hukum serangan ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani atada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bismi ma'tada 'alaikum." Itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Maksudnya kalau diserang, serang balik. Tapi jangan berlebih-lebihan, ikutlah apa yang diserang. Tuan-tuan ya. Tapi dalam Islam, bila kita ni diserang tuan-tuan, bagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, bila umat Islam diserang, Nabi menyerangnya semula, dan bila umat Islam itu menang, maka ada hak ke atas umat Islam. Apa hak dia? Maka orang Islam berhak mengambil apa? Harta-harta rampasan ghanimah. Tetapi ingat, ghanimah tu, harta rampasan itu bukan milik mana boleh ambil dulu selagi mana belum ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sebab harta rampasan ataupun ghanimah ataupun disebut dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan itu untuk Allah dan Rasul. Maka Allah dan Rasul akan menetapkan. Dia tak boleh susukati je ambil. Itu kalau dalam Islam. Maka ayat di atas menjelaskan kepada kita hukum berkaitan sesuatu serangan. Ayat ini menjelaskan bahawa adalah dibenarkan membalas semula sesuatu serangan dengan tindakan yang sama, iaitu dengan membalas atau mempertahankan diri walaupun dengan membunuh. Kalau kita diserang, mana kita wajib pertahankan diri. Yang kita kata, okey, seranglah. Sila serang. Biar saya mati syahid, tak boleh. Mati syahid dia bukan dengan menyerah diri, menyerahkan macam itu, mesti dengan apa? Dengan menggunakan kekuatan, menyerang semula bila diserang. Tahankan dulu. Bukan kita, aku nak mati syahid, biar aja. Tak boleh. Tuan-tuan, biar aja orang serang. Kita serah diri supaya kita dibunuh. Itu tak boleh. Kena pertahankan diri. Termasuk dalam erti kata menyerang ialah melakukan sesuatu kecederaan terhadap nyawa, harta dan maruah. Apabila seorang berniat mendatangkan sesuatu kecederaan kepada nyawa, maruah atau harta seorang Muslim, dia dianggap sebagai penyerang. Ataupun dia dianggap sebagai apa? Musuh. Dia nak ambil harta, nak ambil maruah ataupun nyawa, harta umat Islam, maka dianggap sebagai penyerang ataupun dianggap sebagai aduun. Adu ni maknanya apa? Musuh lah. Musuh.
Syarak dengan ini membenarkan mangsa serangan membalasnya tanpa mengira penyerang adalah juga seorang muslim ataupun saudaranya. Cuma sekiranya penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta, ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Bapa ni tuan-tuan jangan diserang. Jangan ditentang. Ni tuan-tuan bapa, seorang bapa. Melainkan kalau bapa tu bukan apa? Bukan Islam, dia menyerang kita, itu lainlah. Tuan-tuan itu lain. Tetapi kalau dia seorang Islam, maka jangan. Walaupun dia bersalah, biarlah yang menentukan pihak apa? Ulul amri. Dalil yang jelas menyatakan hukum tersebut ialah hadis yang dinyatakan sebelum ini. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya adalah syahid. Tahankan keluarga. Macam apa ni? Sumayyah, termasuk suami dia Yasir mempertahankan anak dia. Isteri mempertahankan suami mempertahankan anak, sama-sama pertahankan. Akhirnya Sumayyah dan Yasir syahid, dibunuh oleh siapa? Abu Jahal. Syahid Sumayyah dan Yasir, kecuali anaknya Ammar terselamat. Bilakah diwajibkan dan diharuskan membalas sesuatu serangan? Seperti mana yang dinyatakan tadi, membalas sesuatu serangan dibenarkan oleh syarak. Anda sendiri telah sedia maklum akan dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenainya. Walau bagaimanapun, adakah diwajibkan membalas setiap kali diserang? Ataupun dalam setengah keadaan dan diwajibkan, dan dalam keadaan lain tidak, dia diharuskan. Bagaimana? Adakah serang dia mestilah dibalas? Ada keadaan-keadaan yang tertentu yang diharuskan, dibolehkan saja. Pada dasarnya mangsa diwajibkan membalas dalam sesetengah keadaan, dan dalam sesetengah keadaan lain dia hanya diharuskan membalasnya. Keterangannya adalah seperti berikut. Serangan terhadap harta. Sekiranya serangan dilakukan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta tersebut, pembalasan dalam keadaan ini sekadar diharuskan saja. Kalau bab harta ni tuan-tuan, dia hanya diharuskan sahaja. Tuan-tuan, sebab dia harta. Harta ni kalau diambil tuan-tuan, masih lagi boleh apa? Boleh diusahakan lagi lah, boleh dicari. Sebab disebut diharuskan saja, mangsa boleh mengalah dan menyerahkan saja harta tersebut, namun mangsa juga boleh membuat serangan balik. Mana diharus ni boleh buat ataupun tak buat pun tak apa. Sebab kadang-kadang kita takut contohnya yang kes ragut kan. Ada orang ragut kadang-kadang, bukan tak nak membalas, tak nak ni kan, takut akan jadi apa? Atau mudarat kepada kita sendiri kan. Sebab ada setengahnya mengambil satu jalan, lepaskan aku. Orang tak payah dia lepas. Tak dia fikir, kalau aku asyik lawan juga, takut-takut nyawa lagi apa? Lagi terancam. Kalau dia lepas, dia ambil, tak apalah dia ambil. Cuma tuan-tuan dia, kalau dia ragut tu, dalam tu ada IC, ada kad penalan, ada lesen. Tapi lesen sekarang tak ada masalah tuan. Lesen sekarang apa? Pakai apa tu namanya? Orang panggil apa sekarang? Dia apa? Dia dalam apa? Dia tak pakai bentuk digital lah kan. Digital. Kita boleh tengok itulah saya renew lesen saya. Dia tengok dah tak ada je. Pergi JPJ kan. Pergi JPJ banting
Tuan tengok, oh dah tak ada lesen dah, tak ada je. Semua pakai apa digital. Cik, tapi cik kena ada aplikasi ni lah, JPJ punya. Kena download lah. Lepas tu saya dah download tu. Saya screenshot lah. Senang. Termasuk kad tauliah untuk makluman tuan-tuan. Saya punya tauliah mengajar saya sekarang yang terbaru. Start bermula tahun ni. Pada tahun lepas sebenarnya. Cuma saya baru renew untuk sebab saya punya last tauliah mengajar saya last 2025 hari tu. 31 Disember. Tapi kena renew 6 bulan sebelum tamat tauliah. Tamat tauliah kita. Saya dah mohon bulan 6 hari tu. Baru dapat itu sebelum awal tahun. Rupanya semua dalam kita punya online. Masuk Jais punya tauliah, tauliah. Cek nama saya, masukkan IC, tahu okey ni dah tahu, okey lulus. Tauliah disambung. Sekian tarikh. Tapi tak ada dah fizikal. Semua dalam bentuk digital. Dalam sistem lah. So saya ambil tuan-tuan, saya screenshot lah. Saya screenshot untuk kadang-kadang masjid yang start minta tauliah, hantarlah. Tauliah pun digital. IC je tak digital. Tapi dengannya IC pun nak digital kan yang akan datang ni kan. Tak tahulah macam mana IC digital kan tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Okey. Maka ialah kita kadang-kadang bila kita lepaskan, kita nak buat tu urusan ni bank lah, apalah, kadang-kadang jadi masalah kan tuan-tuan. Kita risau kat situ lah. Tapi sebab kan kita fikir nanti nyawa kita lagi penting. So kita lepas. Tentulah. Nak serang takut pula kita tak mampu. Tentu. Maka diharuskan kita sama ada nak serang ataupun tidak. Sekiranya harta tersebut bukan milik mangsa tetapi mangsa sebagai penjaga amanah oleh pemiliknya, contohnya mangsa adalah ketua negara atau timbalannya atau penjaga tanah milik umat seperti tentera, mereka wajib membalas serangan penyerang dan mengambil semula harta tersebut. Ini kerana sebagai penjaga amanah mereka wajib melindungi dan tidak berhak untuk mendermanya. Tapi kalau harta tu satu harta aset ke bukan milik kita cuma diamanahkan. So kita kena bertindaklah. Bertindak. Tak boleh biarkan. Tak apalah, bukan harta saya. Tetapi kita diamanahkan, disuruh jaga. Kan? Contoh tanah tu diambil orang guna tuan-tuan. Tengok-tengok kan, dah lama tak tengok, tiba-tiba dah ada orang masuk dah. Banyak dulu tuan-tuan. Dulu saya kerja pejabat agama tuan-tuan. Yang untuk makluman tuan-tuan lah dulu. Sikit pengalaman lah. Masa saya kerja pejabat, rupa-rupanya tuan-tuan, dulu saya pejabat agama Kualangan ni, saya Manggis. Ada harta tanah-tanah wakaf. Tanah-tanah wakaf. Tanah itu tanah tapi masih lagi belum digazetkan di warta tanah pada masjid ke apa. Tapi itu hak milik Jabatan Agama. Rupanya bila kita dapat tahu tuan-tuan, kita pergilah. Ada satu tempat ni, saya tak sebut dah mana-mana tuan. Pergi tempat ni, pergi tempat ni. Sebab pejabat daerah, kita cek kat pejabat daerah. Oh ni punya Jais punya. So kita pergilah, punya dah ada orang dah. Saya ada orang. Dia dah orang tu ambil hasil, ambil macam lah. Bila kita dah tahu itu hak kita, kita fight lah. Tapi memang marah lah kan. Kita buat undang-undang lah. Kita pergi pejabat daerah datang. Dia tahu, ni undang-undang. Ni dia telah menceroboh. Itu contoh. Sebab tanah yang telah diwakafkan ini mungkin lama. Sebab banyak tanah wakaf ni tuan-tuan. Sekarang pun tuan-tuan punya nazir pun bukan COL, Perbanan Wakaf. Tak nuang. Banyak tuan-tuan sebenarnya. Sebab tanah-tanah wakaf ni perlu disebutkan dibangunkan. Dibangunkan. Supaya
supaya memberikan satu apa? Bila dibangunkan tuan-tuan, maka dia ada untuk menjana ekonomi umat Islam. Contoh tuan-tuan, contohlah biasa kalau sebut wakaf ni tuan-tuan, salah satunya yang di mana-mana lah tuan-tuan disebut Universiti Al-Azhar. Wakaf. Pada wakaf tuan-tuan, belajar tak kena bayar iuran yang tinggi lah. Dia ada iuran tapi kecil je, tak mahal sebagaimana yang kita belajar kat negara kita ataupun di luar negara, tidak. Sebab itu wakaf. Tuan-tuan ya, wakaf ni. Sebab tuan-tuan, kalau hak itu sebagai diamanahkan kepada kita, kita kena jagalah. Tak boleh dibiarkan. Serangan terhadap maruah. Jadi harta ni maruah pula tuan-tuan. Mempertahan dan membalas serangan oleh penyerang adalah wajib. Walau sesiapa pun menyerangnya, baik Muslim atau kafir, maruah ni tak kira siapa tuan, wajib pertahankan. Mempunyai hubungan persoalan dan sebaliknya, ini kerana perzinaan tidak dibenarkan, demikian juga dengan angkara yang seumpama dengannya. Zina ini juga sebagai satu maruah kan, kena jaga, kena pertahankan. Serangan terhadap nyawa. Bagi serangan terhadap nyawa, beberapa keadaan perlu dilihat. Jika serangan tersebut daripada orang kafir, ia wajib dibalas. Dan sekiranya diabaikan, ia dianggap berdosa. Ini kerana mengalah kepada orang kafir adalah satu penghinaan kepada agama. Sebab Nabi tuan-tuan, bila orang kafir menyerang, Yahudi serang, baru Nabi serang. Kalau tak serang, Nabi tak ada buat serangan. Nabi biar je. Tetapi bila diserang, Nabi balas untuk mempertahankan apa? Nyawa, agama. Tuan-tuan. Sebab dalam bab nyawa ni tuan-tuan, kalau tengok maqasid syar'iyah, nyawa selepas memelihara agama. Pertama hifzuddin, memelihara agama. Kedua memelihara nyawa. Ketiga memelihara apa? Akal. Keempat memelihara apa tuan-tuan? Harta, dipanggil nasab, keturunan. Yang kelima barulah menjaga mal harta. Tuan-tuan nasab tu samalah macam maruah. Keturunan nak jaga tuan-tuan, jaga. Tuan-tuan itu sebab dalam bab keturunan ni tuan-tuan, nasab diambil kira. Bila seorang itu berkahwin, pastikan bila berlaku persetubuhan itu berlaku selepas akad nikah. Bila tidak berlaku selepas akad nikah, maka menjadi satu yang disebut sebagai zina lah. Yang kedua, anak yang lain itu dianggap sebagai anak yang tidak sah darah. Itu maknanya dia akan menjadikan keturunan yang ada itu terjejas. Terjejas. Boleh merosakkan. Dan boleh menjatuhkan maruah. Okey. Seterusnya, mempertahankan diri juga wajib dilakukan jika diserang haiwan. Ini kerana haiwan disembelih untuk kepentingan manusia. Bukan sebaliknya. Mempertahankan diri juga perlu bagi serangan yang ditujukan terhadap anggota badan atau keupayaan anggota tersebut. Maksudnya kalau diserang haiwan ganas, harimau ke ataupun anjing yang ganas ke, tuan-tuan ya, kita kena pertahankanlah. Tapi anjing ni kena berhati-hati tuan-tuan, kerana macam-macam kan. Haiwan-haiwan yang kadang-kadang kita tak pasti. Banyak berlaku yang kita dengar kan. Digigit anjing, lepas tu ada masalah, dijangkiti virus sekian. Maka berhati-hatilah. Sebab bagaimana kita boleh elak, kita elak. Jauhkan dirilah. Tuan-tuan ya. Kalau dah tak boleh, usahakanlah apa yang ada, ambillah yang boleh, alat-alat yang boleh mempertahankan diri kita. Namun sekiranya penyerang ialah seorang Islam dan mangsa adalah orang yang ingin dicederakan atau dibunuh, mempertahankan diri membalas semula dalam keadaan ini harus
dan bukan wajib. Mangsa boleh membiarkan dirinya dibunuh semata-mata untuk mempertahankan nyawa saudara se-Islamnya, walaupun saudara itu menyerangnya. Malah beberapa orang ulama beranggapan tindakan tersebut digalakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faliyakun khairi bani Adam." Jadilah antara dua anak Adam yang terbaik. Ya. Apa yang dimasukkan oleh hadis ini ialah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ni anak siapa tuan? Nabi Adam alaihi salam. Inilah pembunuhan yang berlaku pertama dalam di mana di dunia. Ya, pembunuhan yang pertama berlaku di dunia. Ya, iaitu antara Qabil dan Habil. Dua orang anak Adam, oleh itu jadilah seperti Habil yang tidak membalas perbuatan saudaranya. Maka yang terbunuh siapa? Habil. Ya, ya, saudara yang mau membunuhnya, dan janganlah menjadi pelampau dan membunuh seperti Qabil. Ya, Qabil ni dia macam apa? Mengalah. Ya, dia mengalah. Tapi Qabil ni tuan-tuan, dia nak menang. Maka berlakulah pembunuhan. Waktu itu, ketika itu merupakan pembunuhan yang pertama. Sebab ya tuan-tuan, kalau kita ingat balik, suatu Allah nak ciptakan manusia, malaikat dia tanya kepada malaikat dah tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, para malaikat berkata, ya, qala lil malaikati inni, ya, para malaikat beritahu kepada bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa wahai Allah kau jadikan manusia, menjadikan khalifah di muka bumi ini, sedangkan tahu manusia ini sifatnya apa, suka apa? Ya, suka disebut apa tadi? Dia suka man yusidu fiha, suka merosakkan. Kita ni manusia ni tuan-tuan, ya, dia punya fitrahnya suka merosakkan. Yang kedua apa? Fitrahnya wa yasfikud dima, dan suka mempertumpahkan darah. Mana suka bergaduh dan hingga membawa kepada pembunuhan. Ini manusia. Ya. Maka Allah sebut apa kepada para malaikat? Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lam. Ya, Allah lebih mengetahui. Tapi para malaikat tetap apa? Kor dengan apa yang Allah ciptakan untuk untuk sebagai khalifah di muka bumi. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran yang bermaksud watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk menampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yang Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lain, itu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab bahawa Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.
kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya Habil, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Ini contoh, ya, ini yang berlaku dalam kehidupan manusia, ya. Sebab tentang kita ni, ya, sesama kita kena banyak apa? Mengalah. Ya, banyak mengalah sesama kita, mana sesama Islam lah. Kita kena banyak mengalah. Dan walaupun diri kita terkorban. Ya, sebab orang yang mengalah, dia terkorban, maka dia termasuk di kalangan orang yang apa? Berjaya, yang beruntung. Tetapi kalau orang yang tidak mahu mengikut ataupun hanya mengikut kehendak nafsunya sendiri, sebagaimana yang Allah sebut, ya, mereka tergolong daripada orang-orang yang rugi. Demikian juga dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, pada ketika beliau diserang, beliau melarang khadamnya mempertahankannya, sedangkan mereka seramai 400 orang. Sebaliknya Utsman berkata kepada mereka, sesiapa yang meletakkan senjata dia akan bebas. Peristiwa ini masyhur di kalangan para sahabat dan tiada siapa yang mempertikaikan tindakan ini. Namun sekiranya mangsa bukan orang yang ingin dicederakan atau dibunuh, sebaliknya tujuan penyerang ialah keluarga atau anak-anaknya, ataupun ditujukan kepada rakyat dan bangsa, tindakan mempertahankan diri dan membalas pada ketika itu adalah wajib. Sebenarnya ini nak kita tahankan diri kita, tahankan ahli keluarga kita, ataupun orang tu tak nak serang kita, dia nak serang ahli keluarga kita, ataupun disebut di sini menyerang rakyat, ya, menyerang rakyat, maka pemerintah wajib mempertahankan diri, mempertahankan rakyat daripada diserang. Dan ketua keluarga, contohnya seorang suami, seorang ayah, wajib mempertahankan isteri dan anak-anaknya daripada diserang. Wajib hukumnya. Itu di antara keadaan-keadaan yang sama ada dia wajib membalas ataupun diharuskan membalas serangan. Maknanya nak sebut, kalau dari segi harta, ya, tengok keadaan dia. Ya, pertahankan boleh ataupun dilepaskan pun boleh. Tapi kalau harta itu disebabkan diberikan amanah, kita jaga amanah harta seseorang, maka kita wajib mempertahankan, jangan dibiarkan. Maruah hukumnya adalah wajib, apatah lagi nyawa pun wajib dipertahankan. Suatu ya? Dah selesai? Betul ni. Okey. Bagaimanakah serangan bala dilakukan dan bilakah nyawa penyerang dihalalkan? Penyerang mungkin terdiri daripada orang yang dijamin nyawanya seperti orang Islam, ataupun yang tidak dijamin nyawanya seperti orang murtad atau penzina yang musyrik. Orang murtad ni tentu halal darahnya sekiranya dia tidak bertaubat. Kalau dia murtad, sebab Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, bila dia menjadi khalifah, dia menyerang orang-orang yang riddah. Siapa yang riddah ni? Orang yang murtad lah. Ketika itu ada dua golongan yang riddah, yang murtad. Satu apa kan? Masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, pertama, orang yang mengaku sebagai apa? Nabi. Sahabat pun tak mengaku Nabi, tapi ada yang mengaku Nabi. Siapa? Musailamatul Kazzab, mengaku sebagai Nabi. Dan yang kedua, memerang orang yang tak bayar zakat. Tak apa, kita beri laluan azan isyak.
Allah. La. Okey, sama sikit. Okey. Ya, orang yang murtad ya zaman Saidina Abu Bakar, suatu Saidina Abu Bakar menjadi khalifah memerangi riddah, iaitu orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ya, dan yang kedua orang yang tidak bayar apa? Zakat. Jadi, sebab kita kena berhati-hati sebenarnya. Ya, maka kalau kita di antara di kalangan orang yang membayar zakat, pastikan kita bayar zakat. Ya, sebab kalau kita tak bayar tuan-tuan, maka kita ni tergolong daripada apa yang kita sebut tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak bayar zakat ni tuan-tuan, patutnya dia di antara golongan yang wajib membayar zakat, tapi dia tak bayar zakat. Maka dia telah mencuri hak asnaf yang ada. Dia mencuri, mengambil hak asnaf yang ada. Berapa orang asnaf tuan-tuan? 8 orang asnaf. Bukan 8 orang, 8 golongan asnaf. 8 golongan asnaf. Jangan kita ambil hak asnaf. Kalau orang mencuri ni apa tuan-tuan dia punya hukuman dia? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan kena potong apa? Kedua-dua belah
tangan ni. Kita dah bincang pada yang lepas kan. Okey. Ke berhati-hati tuan-tuan jangan nampak zakat tak apa, yang penting aku bayar cukai. Income tax itu satu perkara itu dari segi undang-undang kerajaan. Tapi zakat undang-undang daripada mana? Allah Taala. Ingat tu. Maka seorang yang murtad tidak dijamin nyawanya. Sebab nyawanya dia darahnya halal dibunuh. Nyawanya halal dibunuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi sebab ada sikit lagi panjang juga. Kita sambung pada kuliah yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir fil umuri dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.